قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan sampaikanlah air itu ke tempat tahdzif. Apa itu tahdzif? Iaitu tempat yang telah beradat kaum wanita membuang rambut yang ada di situ. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala. Pada malam ini kita sambung bacaan kitab Bidayatul Hidayah oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada basuhan wuduk, pada anggota rukun yang pertama. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i, maknanya di sini ada dua rukun lah. Satu basuh muka, satu lagi niat mengangkat hadas kecil ataupun niat berwuduk. Adapun pada mazhab lain, ada mazhab yang menganggap niat itu bukan rukun, bahkan sunat jua. Sebab Allah Ta'ala tak sebut dalam ayat Quran. Yang ada dalam Quran, Allah Ta'ala hanya sebut 4 saja. Idza qumtum ila salah, bila engkau bangun nak mendirikan solat, maka Allah Ta'ala sebut faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan hingga siku, wamsahu biru'usikum, sapu kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kaki sampai kepada mata kaki. Kita panggil buku lali. Buku lali. Jadi dalam ayat tu hanya sebut 4 saja. Jadi ada mazhab Hanafi, kalau tak silap saya, dia hanya mengira rukun wuduk ni hanya 4 saja. Maknanya bagi dia niat bukan rukun, tertib pun bukan rukun. Maknanya kalau ambil basuh kaki dulu pun tak apa. Basuh tangan sampai siku dulu pun tak apa. Sah bagi dia, mazhab dia. Adapun mazhab yang kita amalkan di Malaysia dan sebahagian besar dunia mengamalkan mazhab Syafi'i, maka dalam mazhab kita ada 6 rukun. 4 rukun yang basah, 2 rukun yang kering. 2 rukun yang kering tu niat dengan tertib. Adapun 4 rukun tu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu. Lepas tu bagi kita kena ikut turutan yang Allah Ta'ala sebut. Bagi mazhab Hanafi tak perlu. Sebab apa? Allah Ta'ala menggunakan huruf waw. Dia tak guna huruf fa. Biasa kalau fa ni membawa makna tertib. Tapi kalau waw ni mutlaqul jam'i. Sekadar Allah Ta'ala nak himpun. Ni rukun wuduk. Maknanya Allah Ta'ala tak kata dengan huruf fa mu nak kena basuh muka dulu. Lepas tu barulah basuh tangan ke siku. Kemudian lepas tu sapu kepala. Lepas tu basuh kaki. Kalau Allah Ta'ala nak macam tu, maknanya Allah Ta'ala susun dengan huruf fa. Faghsilu wujuhakum fa'aydiyakum ilal marafiqi famsahu biru'usikum fa'arjulakum ilal ka'bain. Tu bagi dia faham macam tu.
Sebab tu bila Allah Ta'ala guna huruf waw, bagi dia tertib tak termasuk dalam rukun. Jadi kalau tuan-tuan tengok orang basuh kaki dulu, janganlah tuan-tuan kata gila ke apa. Sabarlah tuan-tuan. Sabar. Sebab boleh jadi dia mengamalkan mazhab Hanafi. Dia basuh kaki dulu, lepas tu lah baru basuh tangan sampai siku. Kita jeling, tak ngaji. Ini jahil lah ni. Sabar, boleh jadi dia lebih alim daripada kita. Kita hanya mengaji satu mazhab saja. Dia mengaji 4 mazhab. Kalau mazhab Hanafi lagi lah, bukan 6. Lebih banyak daripada 6 lagi. Bahkan tadlik, menggosok tu bagi dia salah satu daripada wajib dalam wuduk. Adapun kita tidak. Bubuh di bawah apa? Di bawah paip. Gerakkan dalam kolah pun tak apa dah bagi kita. Adapun pada dia tak kena gosok. Tu mazhab Maliki. Tu kena lalu dalam kitab fiqh semua. Tapi lalu satu-satu. Lalu satu-satu mazhab Syafi'i dulu. Lepas tu lalu ikut mazhab lain pula. Rasa nak alim mazhab lain pula. Alim mazhab lain pula. Masuk mazhab lain pula. Tak salah pun. Semua tu dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah belaka. Baik. Adapun sini dia tak sebutlah dari sudut mazhab-mazhab tu. Sebab dia lebih kepada tasawuf. Fiqh tasawuf. Jadi dia sebut, dan sampaikanlah air ke tempat tahzif. Tempat tahzif tu saya tunjuk dah hari tu. Daripada atas telinga kita ni menuju ke kepala ni. Maknanya tepat ke arah muka, yang tu bahagian muka. Maknanya rambut yang ada di bahagian tu kena basuh. Maknanya kena air. Adapun sebelah sana, yang tu rambut tu tak termasuk dalam bahagian muka, dia masuk dalam bahagian kepala. Tu tujuan ulama buat tarik benang tu. Ataupun zaman sekarang ni tak payah tarik benang dah. Tuan-tuan tarik earphone tu. Ambil tali earphone tu, tuan-tuan letak tak kepala. Tu ear tu. Belah sana tu adalah bahagian kepala. Tak basuh pun tak apa. Adapun bahagian sini, rambut yang belah sini tu kena basuh. Kena basah. Cuma kita ambil wuduk luas dah. Lebih dah daripada had muka. Cuma dia nak bagi tahu paling kena basuh. Qadar tu nak tahu mahallut tahzif ni. Baik. Sebab ada orang ambil wuduk mudah-mudah, dia ambil pam gitu je. Maknanya tepi ni tak basah. Dia ambil disembur di muka dia kan. Maknanya kena bahagian depan je lah. Tepi ni tak kena, ada bahagian tepi ni termasuk bahagian wajah. Tu yang dia nak ingatkan pada kita. Mahallut tahzif ni termasuk di belah sini, termasuk bahagian muka, belah sana masuk bahagian kepala. Baik. Cuma kenapa dinamakan tahzif? Dia disebutlah definisi dia tepat tu. Dulu-dulunya jadi beradat kaum wanita membuang rambut yang ada di situ. Iaitulah tempat yang ada di antara bahagian atas daripada telinga sampai ke tepi pelipis, yakni tempat yang ada di tepi dahi, dan sampaikanlah air ketika membasuh muka itu ke tempat tumbuh 4 macam bulu. Disebut situ bulu kening. Bulu kening. Banyak lagi sebenarnya bulu dalam perbahasan kitab fiqh ni. Bulu-bulu yang ada di muka kita ni, dia ada yang berpasangan, dia ada yang single. Tu ulama pecahkan gitu lagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lalu kok kitab fiqh dia pecah. Ada yang single, ada yang berpasangan. Macam bulu kening dia sebut ni. Yang ni yang berpasangan, nama dia hajib. Hajib, bulu kening ni duk mana? Segitu kau pula. Bulu kening ni bulu kening. Kenapa dia dinamakan hajib? Hajib ni maknanya pelindung. Hijab kan? Hijab ni terlindung, terdinding. Sebab dinamakan hajib oleh orang Arab sebab dia mendinding mata daripada pancaran matahari. Tu orang Arab sebut. Tu fungsi kening.
Tak tahulah tuan-tuan rasa ke tidak fungsi kening tu tak bagi kita silau dengan matahari. Tak percaya tuan-tuan duduk di bawah pancaran matahari, mesti tuan-tuan berkerut kita, kening pun akan ke depan sikit. Macam jadi apa? Helmet tu. Jadi awning awning ke depan sikit kan. Tak percaya tuan-tuan tengok cermin. Tengok di cermin, oh kening aku ke depan sikit jadi awning. Maknanya dia adalah hajib yang mendinding mata daripada syu'a'us syams. Daripada cahaya matahari. Sebab tu dia menamakan bulu kening tu dengan hajib. Baik. Tu yang berpasangan. Yang kedua yang berpasangan yang disebut kat sinilah. Bulu, yang ni tak berpasangan. Yang ni yang single. Bulu misai. Bulu misai. Bulu misai ni orang Arab panggil syarib. Senang nak ingat. Syarib. Syarib ni kalau kita terjemah secara literal, dia dengan makna yang minum. Syarib. Kenapa orang Arab namakan syarib pada misai? Sebab saat tuan-tuan minum air, dia turut bergenang di dalam air. Ibarat dia minum juga air tu. Kan tuan-tuan minum. Bila tuan-tuan sedar macam tu, tak nak aku bergili air. Sebab apa? Sebab dia minum air, misai dia masuk dah dalam air. Kawan ni minum pula air, bekas misai sekali masuk tuan-tuan. Lepas tu misai tu kena durian pula. Lagilah sedap. Baik. Tu misai. Lepas tu bulu mata. Bulu mata ni al-ahdabul arba'ah. Dia ada 4. Atas 2, bawah 2. Tu bulu mata. Tak percaya balik tengok. Ada ke tidak? Bulu mata mesti ada. Atas 2, bawah 2. Baik. Dan bulu azar. Bulu azar ni dia bubuh dalam bahasa Arab. Jadi dia terjemah, dia definisikan. Iaitu bulu yang tumbuh dari tempat permulaan janggut sampai membetuli kedua telinga. Ni, daripada sini naik ni. Setentang dengan anak telinga kita ni dia panggil azar. Sebab dia sebut tu daripada bawah naik sini. Sini azar sebenarnya sebab dia ada lagi. Aridon. Aridon ni yang ke bawah lagi daripada dia. Ke bawah tu. As-sibalan ni daripada misai ni ke bawah ni. Ada belakang saya. Cuma sebab apa nak guna untuk mengajar. Ada. Tuan-tuan kena. Kita pula jenis tak ada janggut. Payah tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak mengajar fake, kena simpan bulu-bulu yang ada di muka. Senang untuk mengajar. Mana tadi? Banyak lagi lah. Yang bawah ni lihyahnya. Lihyah ni yang betul-betul bawah ni. Ni lihyah. Yang duduk di bawah bibir ni dipanggil anfuqah. Kita panggil kumis. Tu ada nama semua orang Arab ni. Baik. Mana tadi? Jadi semua bulu-bulu tu adalah bulu wajah. Yang ada di pipi ni dipanggil sya'rul khaddain. Bulu yang ada di 2 pipi kita. Semua tu masuk dalam wajah lah. Maknanya kena basuh. Dan dia mesti kena air waktu kita basuh muka tu. Sebab tu ulama tolong bilang pada kita. Baik. Mana tadi? Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut. Janggut yang macam mana yang kena sampai air ni? Janggut yang tipis. Dan tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tebal. Maknanya kalau janggut nipis, kita basuh wuduk, janggut tu kita kena basuh, lepas tu permukaan dagu yang ada janggut ataupun kulit di bawah janggut tu pun kena basuh juga. Maknanya kena air juga. Tapi kalau tebal, kita ambil wuduk, maknanya kita basuh atas janggut je. Dan permukaan di bawah janggut tu tak perlu dibasuh ataupun tak perlu kena air sebab tebal. Lepas tu nak tahu tebal nipis. Macam mana pula nak tahu janggut ni tebal nipis? Janggut aku tebal kot padahal 3 orang je. Simpan tu pun sebab dia percaya malaikat duduk bergantung. Apa bidadari duduk bergantung di janggut tu. Nak sebutnya ialah tebal nipis. Nak tahu tebal nipis tengok daripada depan.
Tengok daripada depan nampak belakang janggut tu. Tu nipis tu. Maknanya kalau ambil wuduk, janggut tu kena basah macam rambut lah yang ada di bahagian muka ni. Lepas tu kulit yang ada di bawah janggut tu pun kena sampai juga air. Tapi kalau tengok daripada depan tak nampak belakang ni macam janggut orang Arab kan. Janggut orang Arab memang tebal sungguh. Tak perlu pakai apa? Tak perlu pakai ubat untuk melebatkan janggut. Dia memang keturunan dia dah. Jenis ada bulu jantan. Jadi kalau kita tengok ke depan memang tak nampak belakang ni. Maknanya dia hanya basahkan di bahagian atas janggut sahaja. Gitu. Baik. Mana tadi? Dan bila basuh muka tu. Dan baca olehmu ketika membasuh muka. Nak basuh muka ni sambil-sambil niat mengangkat hadas kecil. Ataupun sambil-sambil niat aku berwuduk ni, sambil-sambil tu baca doa ni. Sebab basuh muka ni bukan hanya ingat basuhan zahir saja. Ni tasawuf. Bukan sekadar kita basuh muka, maka kita pun ingat pada masa tu basuhan zahir saja. Tapi kita kena ingat satu lagi ialah kita nak basuh wajah kita ni supaya berseri-seri nanti di akhirat. Maknanya basuh muka hari ni di dunia. Tapi dalam hati nak Allah Ta'ala jadikan wajah yang sama ni berseri-seri di akhirat nanti. Tu sampai situ mikir. Agama ajar pada kita. Saat duk ambil wuduk atas dunia, peliknya kita basuh muka nak hilangkan debu-debu lah. Dia ada di muka kita. Apa-apa kekotoran yang ada di wajah kita. Tapi tasawuf ajar bukan sampai bukan setakat tu. Kena ingat basuh muka ni biar sampai ke tahap kita pergi ngada Allah Ta'ala nanti wajah kita ni wajah yang berseri-seri. Sebab tu dia minta dengan apa? Dalam doa tu dia minta supaya apa? Supaya wajah tu diserikan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu seorang yang salik, aku akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala nanti. Saat basuh muka, aku nanti akan berdiri di hadapan Allah. Lepas tu, aku ni bila berdiri di hadapan Allah Ta'ala, tidak menghadap Allah Ta'ala dengan wajah yang indah di dunia. Maknanya keindahan wajah kita di dunia jadi nilai besar di sisi Allah Ta'ala di akhirat. Tidak. Seorang salik tak boleh faham macam tu. Seorang salik ilallah, orang yang nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala saat dia berwuduk, dia kena ada dalam hati dia nanti, aku ni sendiri, zat aku ni akan berdiri depan Allah Ta'ala. Dan bila aku berdiri di depan Allah Ta'ala, bukan wajah yang cantik ini aku nak tunjuk pada Allah Ta'ala. Yang aku nak tunjuk pada Allah Ta'ala ialah cahaya kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada aku. Bila kita dapat cahaya kemuliaan di sisi Allah Ta'ala tu, cahaya imannya, cahaya makrifahnya, tu semua tu akan terpancar di wajah seseorang yang datang menghadap Allah Ta'ala. Bagaimana dia datang, begitulah wajah dia. Kalau dia datang dalam keadaan kufur, wajah dia suram lah. Wajah dia gelap, wajah dia tak bercahaya, wajah dia kelat. Tapi kalau kita orang yang beriman, datang dalam keadaan wajah berseri-seri. Bukan wajah zahir kita yang cantik di dunia ni lah kita hadap pada Allah Ta'ala di akhirat, tidak. Tapi wajah itu diserikan oleh Allah Ta'ala dengan cahaya iman, dengan cahaya taqwa, dengan cahaya ma'rifah. Yang tu sebenarnya lebih berharga daripada kecantikan zahir luaran muka. Boleh jadi wajah yang gelap gelita, tak nampak pun malam. Kalau dia senyum baru nampak, gigi. Tak? Orang gelap kan. Orang-orang yang berkulit gelap ni, kadang-kadang mata dia pun gelap juga. Habis tu, kalau dia celak baru nampak, mata. Nampak mata putih dia. Semua gelap. Tapi boleh jadi yang gelap ni, bila datang di akhirat nanti, wajah dia berseri-seri, berpancaran cahaya.
cahaya iman, cahaya taqwa, cahaya ma'rifah. Allah Ta'ala zahirkan pada wajah. Ni wajah ni yang naknya. Bukan wajah yang kita bela dengan saintifik. Bukan wajah yang kita bela dengan apa tuan-tuan? Pencuci muka lagi. Yang tuan-tuan pi beli di Watson tu. Sekali masuk tak cukup kalau bawa RM100. Tambah-tambah bawa anak muda Gen Z. Oh, tak cukup tuan-tuan. Saya surrender awal kalau kata nak pergi Watson, suruh mak dia bawa. Sebab tahu dah tak cukup 100. Yang laki cara laki, yang perempuan cara perempuan. Nak cuci muka je. Nak letak dalam bilik air waktu mandi tu. Nak cuci muka waktu pagi ada nama dia. Nak cuci muka selepas daripada balik keluar dari masuk rumah daripada luar masuk nak cuci kekotoran luar ada nama dia pula. Macam-macam nama tu. Nak suruh hilang jawab ada stiker tampak tak? Tampak budak sekarang ni. Lepas tu stiker tu bukan satu jenis je. Ada gambar kartun bubu tepek sini tuan-tuan. Macam-macam. Tuan-tuan ada anak muda hang tahulah. Sebab apa pakai ni? Nak suruh hilang jerawat. Malu ada jerawat di muka. Jangan berhenti di setakat malu ada jerawat di muka. Biar kita pergi jauh sikit. Sebagaimana kita malu ada aib di wajah. Begitulah kena rasa malu ada aib di hati bila pergi menghadap Allah Ta'ala. Tu, muka kata, benda yang pertama orang tengok. Orang nak kata lawa, orang tengok di muka. Tuan-tuan nak meminang nanti kan? Tuan-tuan ni tak kahwin lagi semua ni kan? Tuan-tuan nak meminang nanti, yang dibenarkan oleh agama untuk tengok ialah al-wajhu wal kaffan. Wajah dan dua tapak tangan wanita tu. Boleh tengok. Kalau dia bercadar sekalipun, boleh suruh dia buka cadar. Kita cadar tilam ni. Orang Indon cadar ni niqab. Kita panggil niqab. Boleh suruh dia buka niqab tu. Kalau dia jenis berniqab. Sebab apa? Sebab satu, kita kena tahu wanita ni cantik ke tak cantik. Oh, dia kata kalau gitu yang cantik adalah aku. Tak, cantik ni abstrak. Cantik abstrak. Bukan cantik ni orang tengok yang ni semua cantik, maka semua orang kata dia cantik. Tak. Nelofa ada je orang kata dia tak cantik. Tuan-tuan yang dalam ni je kata dia cantik. Yang di luar sana ramai lagi kata dia tak cantik. Cuma nak sebutnya, muka memang kena tengok. Saya ingat di Jordan dulu kan, tuan-tuan. Di negara Arab lah, negara Arab. Budak-budak yang duduk di overseas. Budak-budak di duduk overseas ni, dia ada satu institusi yang dinamakan Bait Muslim. Bait Muslim ni adalah di kalangan pelajar-pelajar kita, orang Malaysia juga yang dah kahwin dah. Jadi mereka ni antara orang yang bertanggungjawab bila seorang pelajar lelaki dengan seorang pelajar perempuan nak merisik ataupun nak berkenal-kenalan. Terutamanya yang mengaji agama lah. Yang tak mengaji agama, pergi makan McD ya. Ni yang mengaji agama. Yang mengaji agama, kalau dia minat dengan seorang perempuan, maka dia akan bagi tahu kepada Bait Muslim ni. Maknanya, pasang suami isteri ni, suami akan bagi tahu pada isteri dia, laki ni A ni minat pada perempuan fulanah. Maka bini dia akan pergi bertemu dengan fulanah tu, bagi tahu ada seorang syabab, seorang pemuda minat dengan awak. Kalau dia kata dia pun nak bertaaruf juga, maka rumah Bait Muslim itulah akan jadi tempat taaruf. Taaruf belakang tabir. Belakang tabir. Duduk belakang tabir. Saya pernah masuk tuan-tuan. Saya pernah masuk teman member lah. Teman member je tuan-tuan. Orang rumah saya mengaji sini UM. Cuma nak sebutnya teman member. Taaruf di belakang tabir. Asal daripada mana? Asal daripada ceritalah semua sekali. Last sekali bila dah masing-masing tanya mak ayah. Mak ayah pun tak kisah. Kita orang Kelantan nak kahwin orang Kuala Lumpur. Boleh? Mak ayah kata tak apa. Okey. Kena tengok dua benda. Satu, wajah. Kalau perempuan tu bernikah pun dia kena buka lah muka dia. Sebab nak tengok kita puas hati ke tak puas hati. Tengok puas hati. Oh, comel belakang sebelum nikah ni tuan-tuan. Tengok sebelum kahwin semua cantik. Lepas kahwin huduh belakang.
Cuma nak sebutnya. Satu, wajah kena tengok. Yang kedua, al-kafan. Kenapa kena tengok ni? Sebab wanita muslimah, tuan-tuan tak akan nampak bentuk tubuh dia. Habis tu nak tahu dia ni lidi ke ataupun ton drum. Tuan-tuan nak tahu mana? Tuan-tuan kena tengok jari dia. Bila tuan-tuan tengok dia punya jari ni, tak ada tulang dah. Runcing. Runcing maknanya ton drum tu. Maknanya tuan-tuan kena standby poket tebal sikit. Sebab dia makan pizza sebiji seorang. Yang 12 slice. Tuan-tuan kena ingat gitu. Tapi kalau tangan dia nampak tulang-tulang, tu tak apa tu. Dia makan sebagaimana yang kita makan. Kita makan nasi goreng, dia makan nasi goreng gitu. Cuma nak sebut tentang muka tadi je. Tentang muka tu. Sebagaimana kita malu kalau ada aib di wajah kita, sepatutnya gitulah. Kita kena rasa malu. Wajah hati kita yang ada cacat celah, kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Sebab tu isyarat dalam apa di kalangan ulama sufi, wajah ni ada 3. Di kalangan orang sufi, wajah ni ada 3. Saya tahu dah tuan-tuan nak salin. Cara tuan-tuan ambil nota, saya faham. Orang ngaji gitu lah. Wajah ni ada 3. Yang pertama, wajah yang dinamakan dengan wajah zahir. Yang ni lah yang ramai orang jaga, tuan-tuan. Termasuklah kita. Agama tak larang pun kita jaga. Nabi tak larang. Tak salah pun tuan-tuan nak pakai apa? Nak pakai bedak, tuan-tuan nak pakai minyak ke, tuan-tuan nak pakai ubat supaya tak tumbuh jerawat. Nak hilangkan jerawat, tuan-tuan pakai stiker. Tak salah pun. Cuma itu wajah yang pertama, wajah zahir. Orang yang tak mengaji, yang itulah yang dia jaga. Sampai dia pergi buat muka di hospital. Dia buat pembedahan hidung, dia buat pembedahan mata, dia buat pembedahan macam-macam lagi. Nak nipihkan bibir, nak cantikkan gigi. Padahal gigi tak nampak-nampak dah. Tapi dia pergi buat juga. Ikat gigi. Baguslah dia nak suruh senang makan. Cuma nak sebutnya orang mementingkan wajah zahir. Kita yang mengaji jangan berhenti setakat tu. Itu hanya wajah zahir, tempat pandang manusia je. Tempat manusia tengok, orang akan kata cantik. Dan kecantikan tu tak lama pun. Masa umur 40, 50, dia mula datang dah tanda-tanda penuaan dia. Tuan-tuan pakailah macam mana pun, dia akan nampak tua juga. Tariklah kulit macam mana pun, dia nampak tua juga. Bubuhlah ubat nak suruh jadi apa, tak ada uban. Dia akan tahu juga, pakcik, orang panggil pakcik juga. Kita tak nak orang panggil pakcik, nak suruh panggil abang je tiap-tiap masa. Tak, orang akan tahu. Ini bukan Gen Z ni, ini Gen A dia tu. Sezaman dengan Nabi Adam lagi ni. Cuma nak sebutnya ialah itu wajah yang pertama, wajah zahir. Baik, yang kedua ulama tasawuf sebut yang ni penting, iaitu wajah amal. Wajah amalan kita. Wajah amalan ni lah yang ulama tasawuf suruh kita cuci wajah amal ni daripada riya, daripada ujub, daripada sum'ah dan sebagainya. Riya nak memperlihatkan amal. Ujub rasa hairan dengan amal kita sendiri. Sum'ah nak dengar orang sebut tentang amal kita. Tu semua tu adalah wajah amal. Kita hadap amal kita, wajah-wajah ni kan hadap. Wajah-wajah ni apa yang menghadap? Muwajahah. Muwajahah yang kita hadap setentang tu wajah tu. Sebab tu telinga tak termasuk wajah. Telinga tak termasuk wajah. Sebab apa? Yang menghadap tu, muwajahah tu dipanggil wajah. So wajah amal kita yang kita hadap pada Allah Ta'ala tu dalam bentuk apa? Ikhlas, ikhlas qabul. Riya, riya tak qabul. Ujub, ujub tak qabul. Sum'ah, sum'ah tak qabul. Yang tuan-tuan buat walau duduk dalam bilik seorang diri pun malam-malam gelap gulita, tapi kalau amal tu masih duk menghadap manusia, jawab dia sum'ah ada lagi, ujub ada lagi. Maknanya amal tu tak menghadap Allah Ta'ala lagi. Kena cuci wajah amal tu biar sampai murni ikhlas pada Allah Ta'ala.
Sebab tu nama dia ikhlas. Ikhlas ni maknanya tapih, saring, suling dengan batu, dengan pasir. Mula-mula batu kerikil, batu makin halu, pasir makin halu, last sekali keluarlah air yang paling jenis sekali. Itulah ikhlas. Tu tapih buang sifat tu, sifat ni, semua last sekali tinggallah amal kita hadap hanya pada Allah Ta'ala. Tu yang tuan-tuan sebut tu, wajjahtu wajhi tu. Wajjahtu wajhi, ku hadapkan wajah amalku ni hanya kepada Allah Ta'ala jua. Barulah ikhlas. Yang ketiga dia panggil wajah hati. Yang ketiga dia panggil wajah hati tu. Wajah hati ni yang paling dibimbangi oleh oleh orang arifin. Orang yang mengenal Allah Ta'ala. Bagi dia wajah muka tak penting. Siapa nak tengok, tengoklah wajah aku. Nak tengok, kata aku huduh pun tak apa. Nak kata macam mana pun katalah. Nak kritik macam mana pun kritiklah. Tak penting wajah muka ni, wajah zahir bagi dia. Yang penting wajah hati. Wajah hati bagi orang arif billah tak boleh menghadap pada selain Allah. Pada siapa pun tak boleh menghadap. Yang mesti ada di hati dia hanyalah Allah jua. Hanyalah Allah semata-mata. Hati ni hanya berhadap kepada Allah Ta'ala. Tak berhadap pada mana-mana manusia pun. Bahkan pada pahala, pada syurga. Itu selain daripada Allah tu. Tapi pahala ni tak salah kita nak. Sebab Allah Ta'ala janji nak bagi syurga. Allah Ta'ala janji nak bagi pahala. Tapi bagi arifin, selagi mana hati dia menghadap kepada syurga dan pahala, masih mencari selain daripada Allah. Bagi dia masih lagi tak betul dengan Allah Ta'ala. Dia nak hati dia hanya menghadap Tuhan. Tuhan nak bagi pahala, tak nak bagi, terpulanglah pada dia sebab dia Tuhan. Tuhan nak bagi neraka dengan sebab dia beramal soleh pun, bagilah, tak apa. Sebagaimana Rabi'atul Adawiyah sebut gitu. Aku buat taat bukan kerana syurga. Aku tinggal dosa bukan kerana neraka. Tapi aku buat taat amal ni lidzatik, kerana zatmu yang layak diibadati. Kalau kerana syurga, masih makhluk engkau juga. Kalau aku takut pada neraka, maknanya aku takut pada makhluk engkau juga. Jadi aku bukan kerana syurga makhlukmu, bukan kerana neraka makhlukmu, tapi kerana engkau semata-mata. Itu keikhlasan Rabi'atul Adawiyah. Sebab tu hebat dia. Sebab tu ketika orang puji dia cantik kan. Ketika orang puji dia cantik. Laki ni laki yang soleh juga. Dia pun minatlah pada Rabi'atul Adawiyah. Sebab Rabi'atul Adawiyah ni pun cantik juga. Jadi bila dipuji Rabi'atul Adawiyah, lalu Rabi'atul Adawiyah kata, adik aku lagi cantik daripadaku. Mana adik engkau? Tu ada belakang dia kata. Laki tu pun toleh belakang. Tak ada pun adik dia. Cuma dia nak bagi tahu hati engkau sebenarnya tak bersatu dengan hati aku pun. Maknanya tak fokus pada aku pun. Maknanya engkau melihat sesuatu yang lain selain daripada aku. Itu dengan Tuhan. Engkau melihat sesuatu yang lain selain daripada aku. Sebab tu engkau masih boleh menoleh kepada yang lain. Kalau betul hati engkau dengan aku, datanglah macam mana pun kau tak akan toleh pada yang lain kecuali aku. Ya. Kalau betul aku cantik, tapi engkau tak toleh, engkau toleh kepada yang lain, maknanya engkau akan melihat sesuatu yang lain lagi selain daripada aku. Itu tak betul kau dengan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata dia jamal, maknanya tak ada dah yang jamal selain daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kata dia sempurna, maknanya tak ada dah yang sempurna selain daripada Allah Ta'ala. Dah tabiat semula jadi kita memang nak kepada kecantikan. Memandang kepada kecantikan dan kesempurnaan. Habis itu kenapa berpaling hati kita daripada kesempurnaan Allah Ta'ala dan kecantikan Allah Ta'ala? Kita tengok kecantikan manusiawi, kita tengok kecantikan alam, sehingga kita asyik dengan alam. Kita asyik dengan manusia, sehingga kita lupa pencipta Allah Ta'ala.
Tu tasawuf. Dia bawa gitu lah. Jiwa manusia ni. Cuma kita tak capailah tahap-tahap orang tinggi. Tahap-tahap orang tinggi ni hati dia tak sama dengan pandangan hati kita. Baik. Cukup kita tahu isyarat yang ulama tasawuf sebut wajah bagi mereka ada dua. Jadi yang mereka paling bimbangnya hati mereka ni berpaling selain daripada Allah Ta'ala. Memandang kecantikan selain daripada kecantikan Allah Ta'ala. Melihat kesempurnaan selain daripada kesempurnaan Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau nampak kita sempurna. Nampak kita sempurna. Yang tu ana ni ya. Yang tu ana rabbukumul a'la. Supaya Fir'aun dah cuma tak sebut mulut lah. Cuma tak keluar di mulut kita ya. Tapi kita rasa sempurna di kita. Itu ya, ana Rabb. Aku Tuhan. Sebab hanya sempurna ni Tuhan je. Yang tak sempurna tu hamba dan makhluk. So kita yang makhluk ni kena ada rasa tak sempurna. Tak sempurna serba-serbi. Dari sudut amal tak sempurna, dari sudut apa serba-serbi tak sempurna. Kita kena rasa kita ni terlalu banyak kekurangan dia. Baik. Mana tadi? Baru nak masuk doa. Doa dia ialah Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwit wajhi bidhulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daik. Tu yang panjang dia. Dia ada yang pendek. Tuan-tuan mesti minta diskaunnya. Baba Zid selalu sebut gitu. Dia ajar doa panjang sikit. Dia kata saya tahu dah tuan-tuan nak minta diskaun ni. Nak minta diskaun. Okey, saya bagi yang pendek. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yang ni dia panggil iktibas, dipanggil. Orang ngaji balaghah dipanggil iktibas. Iktibas ni apa? Dia gabung antara ayat kita dengan ayat Quran ataupun ayat hadis. Allahumma bayyid wajhi itu ayat kita. Lepas tu digabung ayat Quran. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Yang tu ada dalam Quran. So gabung dua tu ayat kita dengan ayat Quran dipanggil iktibas dalam bahasa Arab. Baik. Orang Arab yang ahli balaghah. Kalau tuan-tuan dengar dia berkhutbah, biasa akan jumpa dia gabung ayat dia dengan ayat Quran, dia gabung ayat dia dengan hadis. Sebab dia orang balari, dia orang sastra. Jadi sedaplah kita dengar bahasa-bahasa dia. Baik. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaik. Dia kata apa? Ya Allah, putihkanlah mukaku. Pakai ku putih ya. Putihkanlah mukaku dengan nurmu pada hari yang menjadi putih muka para awliyamu. Siapa awliyamu? Iaitu dia tak urai itu. Pada hari yang menjadi putih muka para awliyamu, iaitu dia hurai hari, iaitu pada hari kiamat. Siapa awliya ni? Dalam kitab Al-Kifayah yang mensyarahkan Bidayatul Hidayah disebut orang-orang mukmin, dan daripada kalangan orang mukmin ni dia ada VIP dia. Maknanya orang yang lagi tinggi daripada orang mukmin. Tu dikira sebagai para wali, para kekasih Allah Ta'ala. Baik. Jadi bila kita doa gini, bila kita doa ya Allah putihkan wajahku pada hari yang kau jadikan putih wajah para awliya engkau ni, secara tak langsungnya sebenar kita minta dengan Allah Ta'ala tengah-tengah basuh muka ni, biar kita ni salah seorang daripada hamba Allah yang Allah Ta'ala himpun bersama dengan mereka. Sebab mereka orang mukmin yang benar-benar beriman ni, dengan orang-orang yang tinggi kedudukan ni, mereka confirm dah wajah mereka berseri, akan duduk di satu kumpulan. So kita ni, kita orang awam biasa ni sedang basuh muka minta supaya putih muka ni. Sebab apa? Sebab kita nak duduk sekali dengan puak-puak mereka tu. Duduk dengan orang yang beriman. Siapa? Kalau tidak minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada salihin.
Maknanya kita yang tak soleh, minta dengan Allah saat basuh muka, duduk dengan orang-orang yang betul-betul soleh. Duduk dengan orang-orang yang betul-betul Allah Ta'ala pilih grup-grup mereka ni. Gitu. Saat basuh muka. Kan orang cantik-cantik nak duduk dengan orang cantik-cantik tak nak dia duduk dengan orang gelak-gelak macam kita ni. Macam tuan-tuan tengok dalam TikTok tu lah yang dia buat konten tu kan. Konten tarian apa tu? Yang gelek tangan tu. Macam mana? Dia lalu dalam TikTok tu. Yang main tarik tali. Bukan tali tak ada pun. Tapi dia gaya tarik, gaya tarian dia tu. Tu. Lima tu cantik-cantik semua. Lepas tu tuan-tuan baca komen. Aku suka sangat tengok yang nombor 3. Aku suka sangat yang nombor 5. Macam-macam. Saya nak sebutnya ialah orang yang cantik-cantik semua. Di akhirat, orang yang putih-putih wajah. Maknanya orang-orang yang beriman semua. So kita minta di dunia ni, saat ambil wuduk, tiap-tiap kali ambil wuduk, biar boleh duduk sekali dengan puak-puak tu. Tu kelebihan dia. Duduk sekali dengan para anbiya, sekali dengan Nabi. Duduk sekali dengan para sahabat. Duduk sekali dengan para awliya. Duduk sekali dengan para salihin. Duduk sekali dengan mereka ni orang yang senang-senang lah. Orang yang lapang-lapang. Mereka ni duduk yauma la dhilla illa dhilluh. Mereka duduk di bawah bayangan naungan arasy Allah Ta'ala. Tak ada kepanasan. Sebab tu biar kita salah seorang daripada mereka. Sebagaimana keistimewaan umat Nabi nanti dia akan sebut. Bila basuh tangan, minta supaya tak dihisap dengan hisap yang susah. Sebab bila dihisap mesti akan sangkut. Jadi nak kalau boleh kita masuk dalam 10,000 yang Nabi sebut, boleh masuk syurga tanpa hisap. Nabi kata daripada 10,000 umat aku boleh masuk syurga tanpa hisap. 10,000. Pas 10,000 ni sahabat saja 124,000 dah kan tuan-tuan. 124,000 dah. Tak, 124,000 ni dia boleh heret lagi. 10,000 pula setiap seorang. Tu yang ahli tasawuf jaga sangat salsilah tu. Dia jaga sangat sanad tu. Dalam pengajian ada sanad. Dalam pengajian fiqh ada sanad. Saya ada sanad fiqh Syafi'i. Ada sanad sambung sampai ke Imam Syafi'i. Kenapa perlu kepada rantaian ni daripada siapa sampailah kepada Al-Imam Syafi'i? Kenapa ulama tasawuf buat macam tu? Supaya harapan kita ialah paling-paling tidak kita insan kerdil, ambil daripada guru kita, dia pun kerdil juga besar sikit pada kita. Lepas tu dia dengan guru dia, guru dia sampai kepada Al-Imam Syafi'i. Maknanya ibarat rantai yang menyambung kita dengan Imam Syafi'i. Harap-harap dengan kita baca dengan dengan berantai ni, Imam Syafi'i kenal lah. Ni anak murid engkau ni, anak murid engkau ajar anak murid engkau, anak murid sampailah pada kita. Aku pun anak murid kepada guru sampai kepada Al-Imam Syafi'i. Sebab tu kalau tuan-tuan lalu kok tasawuf, mesti dia akan ajar sanad. Sanad serban. Mesti ada sanad. Bukan saja-saja pakai serban, tak ada sanad. Sanad dia, Nabi memakaikan serban. Sayyidina Ali memakaikan serban. Makan Makan dubba, ada sanad dia. Nabi suka makan labu. Nabi menyuapkan labu ke mulut sahabat. Sahabat melihat, sahabat buat benda tu. Sahabat turun sampai kepada guru. Makan labu disuap. Tu sanad bersambung tu. Kenapa ulama tasawuf simpan dalam buku babak sanad tu? Sebab nak suruh persambungan rantaian antara kita orang jauh dengan orang yang hujung. Dengan orang yang awal tu. Tu dalam tasawuf. Sebab tu ngaji hadis ada sanad dia. Sanad Imam Bukhari. Sanad Imam Muslim. Kalau tuan-tuan mengaji melalui hadis, maknanya sanad Imam Muslim sampai kepada Imam Muslim. Imam Bukhari sampai kepada Imam Bukhari. Kalau Imam Tirmizi sampai kepada Imam Tirmizi. Tu kita mengaji melalui sanad tu. Sanad tu. Bila kita mengaji melalui sanad, huraian kita takkan lari daripada huraian guru. Tapi kalau kita mengaji melalui baca, huraian kita berdasarkan pembacaan kita. Pembacaan kita luas, maka kita mengajar, kita tak akan bawa benda-benda yang tidak disebut oleh ulama-ulama. Sehingga menyebabkan masyarakat jadi keliru. Kalau kita mengaji melalui guru, mengikut huraian guru. Guru sebut macam mana, begitulah kita hurai.
Maka huraian yang datang daripada guru, guru tapih dah. Kalau mu sebut macam ni akan keliru dalam masyarakat. Nak sebut juga boleh. Dalam majlis ilmu, kupas satu-satu. Biar orang faham satu-satu. Gini melalui. Pendapat ni, jalur dalil dia. Pendapat ni, jalur dia cerita. Pendapat ni, jalur dia cerita satu-satu. Barulah adil dalam penyampaian ilmu. Kalau tuan-tuan menyampai sehingga orang jadi keliru, kalau ikut babak sepanjang haram perbuatan tu. Sehingga masyarakat jadi keliru. Haram perbuatan orang tu mengajar. Sepatutnya makin mengajar, masyarakat makin jelas. Bukan makin bergaduh. Masyarakat makin berlapang dada. Bukan makin bertelingkah di antara satu sama lain. Di samping perasaan yang ada dalam diri orang manusia tu, itulah lain pasal lah. Satunya kerana ta'assub kepada guru tu. Tu satu masalah dalam masyarakat kita. Subuh tuan-tuan tak bagi tahu pada saya, tak sedar ni. Baik, habis terus itu. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh awliyaik. Habis doa basuh muka dan jangan engkau tinggalkan menyelati janggut yang tebal. Akan datang insya-Allah, wallahu a'lam.